Yang kelima adalah kita nak hantar apa dia? Kita nak hantar dia promotion. Okey? Promotion. Yang kelima. Okey, you hantarlah. Cuma cadangan saya untuk designer you all ke apa-apa ke, promotion tu make sure buat 2 kali potongan harga. Sebagai contoh katakanlah harga sebenarnya 390 nak turun kepada 300 contohnya. Walaupun nak turun sekali je, jangan potong sekali, potong 2 kali, 300 setengah pun potong. Potong sekali jimat. Yang ni super jimat, yang ni baru harga sebenar promotion. Okey? Itu untuk promotion. Hari ke-15 hantar berkaitan dengan promosi dan sebagainya.